Dah macam cookies bucket suka dessert. Biskut coklat chip 1 kilo tu banyak sangat ke? Of course lah banyak. 1 kilo kot. Kalau 1 kilo pun hang cakap sikit, aku tak tahu nak kata apa. It's okay, aku akan buktikan. Dekat tangan aku ada balang and aku akan masukkan biskut ni dalam balang ni. Balang ni dalam 3200 ml tak silap aku lah. So, jom kita masukkan. Duk diam. Jangan jatuh. Kita buka bekas ni. Aku tunjuk, aku buktikan. Bau dia kan macam bau biskut Teddy. Biskut Teddy kan ada dua jenis, satu coklat and then satu dia macam color macam cookies ni lah. Bau dia sebiji sama. Cookies yang dah hancur jadi sobok-sobok keram macam ni jangan buang tau. Bila dah letak dalam bekas macam ni, dia dah macam bucket cookies suka dessert. Tak tahan nampak. Aku sebelum record video ni, aku dah telan banyak biji jugalah. Tak tahan. Dia punya bau dia tu mengancam. Dia kalau siapa kreatif and nak jimat, apa beli cookies ni and then letakkan dalam bekas, drizzle coklat, apa makan dengan chopstick. So dia jadilah chopstick, chocolate chip cookies chopstick. Lebih kurang macam tu lah. Cookies chocolate chip ni ada dekat beg kuning. Apa tengok sekarang.